Pernah terfikir tak kalau tiba-tiba satu objek yang pelik masuk dalam sistem suria kita, lepas tu dia terus hilang? Itulah yang NASA jumpa, yang dinamakan Atlas 3I. Atlas 3I ni dijumpai pada 1 Julai 2025, dan yang buat dia menarik gila, dia bukan komet biasa sebab dia datang dari luar sistem matahari kita. Orbit dia pun pelik, dia tak berpusing mengelilingi matahari, dia lintas sekali je macam kat atas ni. Lepas tu dia terus sambung perjalanan, tak tahu pergi mana. Sekarang bila dia dah makin dekat dengan matahari, Atlas 3I ni dah mula aktif. Dia keluarkan gas dan dia keluarkan debu sampai nampak macam ada kabus yang terang mengelilingi dia. Simple je, dia macam komet tapi dia orang luar. Dan update terbaru NASA tunjuk bahan dalam Atlas 3I ni tak sama dengan komet dalam sistem kita. Campuran ais dan gas dia buat saintis percaya objek ni terbentuk dekat sistem bintang lain, jauh gila dari tempat kita. Benda macam ni jarang jumpa dan buat orang tak habis fikir apa lagi sebenarnya yang Atlas 3I ni bawa dari luar sana.